Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Syamsuddin, wakil daripada kumpulan 7, ingin membentangkan tugasan kumpulan kami yang bertajuk meningkatkan tahap pembacaan Bahasa Malaysia kelas pemulihan murid tahap 1 menggunakan kaedah jom suku. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan 7 yang terdiri daripada 5 orang ahli termasuk saya. Okey, saya akan mulakan pembentangan dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Okey, kemahiran membaca merupakan asas utama kepada semua proses pembelajaran dan sangat mempengaruhi pencapaian akademik murid. Namun, berdasarkan pemerhatian dalam kelas pemulihan khas tahap 1, didapati murid masih lagi lemah dalam pengecaman huruf, pergabungan suku kata serta bacaan yang tidak lancar. Keadaan ini berpunca daripada penggunaan kaedah pengajaran tradisional dan bahan bantu mengajar yang kurang interaktif menyebabkan murid cepat bosan dan kurang bermotivasi untuk membaca. Sehubungan dengan itu, kaedah jom suku diperkenalkan sebagai satu pendekatan berasaskan fenotip, permainan dan bahan manipulatif bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, aktif dan bermakna. Seterusnya, membantu meningkatkan kelancaran serta keyakinan murid untuk membaca. Okey, seterusnya adalah fokus kajian dan isu keprihatinan. Berdasarkan pemerhatian di kelas pemulihan tahap 1 di Sekolah Kebangsaan Gondermi, didapati murid kurang terdedah kepada aktiviti fonetik yang menyeronokkan dan sistematik. Penggunaan bahan bantu mengajar yang kurang menarik menyebabkan murid masih lemah membaca perkataan mudah dan sukar menggabungkan suku kata dengan betul. Masalah ini memberi kesan jangka panjang terhadap pencapaian akademik murid kerana kemahiran membaca merupakan asas kepada semua mata pelajaran. Selain itu, murid yang lemah membaca turut mengalami kurang keyakinan diri dan motivasi belajar yang rendah, terutamanya apabila sokongan pembelajaran di rumah adalah terhad. Oleh itu, kaedah jom suku diperkenalkan sebagai satu intervensi berasaskan aktiviti interaktif dan menyeronokkan bagi meningkatkan minat, tumpuan serta penguasaan bacaan murid. Sebagai guru pemulihan, menjadi tanggungjawab untuk memastikan setiap murid menguasai bacaan asas agar mereka tidak tercicir dalam proses pembelajaran. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif umum adalah untuk meningkatkan tahap pembacaan Bahasa Malaysia bagi kelas pemulihan murid tahap 1 dengan menggunakan kaedah jom suku yang menarik dan berkesan. Manakala objektif khusus yang pertama adalah 10 orang murid dapat membaca 10 perkataan suku kata terbuka dengan betul menggunakan kaedah jom suku. Manakala nombor 2 adalah untuk murid dapat memadamkan sekurang-kurangnya 8 daripada 10 gambar dengan perkataan suku kata yang betul dengan menggunakan kaedah jom suku secara berpasangan. Objektif khusus yang ketiga adalah 10 orang murid dapat membina perkataan baharu menggunakan jom suku secara kendiri, dan akhir sekali adalah 10 orang murid dapat membaca dan menyusun perkataan-perkataan yang dibina menggunakan jom suku menjadi sebuah ayat bahasa Malaysia. Okey, manakala kumpulan sasaran bagi kajian kami adalah 10 orang murid kelas pemulihan tahap 1 Sekolah Kebangsaan Gondermi, Kota Baru, Kelantan. Itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada ahli grup saya yang seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alis Adiani binti Muzli, nombor matrik P156399. Saya akan meneruskan pembentangan 5.0 tinjauan awal. Untuk instrumen kajian 5.1, kaedah soal selidik. Instrumen kajian yang digunakan ialah borang soal selidik berstruktur yang dibina oleh pengkaji sendiri berdasarkan objektif kajian. Bagi borang soal selidik ini mengandungi 4 bahagian utama. Bahagian A, maklumat demografi guru.
Bahagian B, kaedah pengajaran membaca. Bahagian C, cabaran dan kesukaran mengajar bacaan. Bahagian D, keperluan kaedah baharu dan pendekatan inovatif. Setiap item dalam bahagian B hingga bahagian D menggunakan skala Light 4 mata seperti berikut. Yang pertama ialah sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga setuju dan yang keempat sangat setuju. Untuk 5.1.2 iaitu kaedah temu bual. Kaedah temu bual ini pengkaji telah menjalankan temu bual bersama guru pemulihan iaitu Encik Muhammad Saiful Bahri bin Mat Hussein. Temu bual yang dijalankan ini secara separa berstruktur bagi membolehkan guru berkongsi pandangan, pengalaman serta cabaran yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran membaca bahasa Malaysia. Seterusnya ialah 5.2 tata cara kutip data. Penyediaan instrumen kajian melalui borang soal selidik dan temu bual berstruktur kepada guru pemulihan. Untuk kaedah soal selidik, yang pertama ianya menggunakan borang soal selidik berstruktur sebagai instrumen utama untuk mengumpul data daripada guru pemulihan tahap 1. Yang kedua, responden kajian. Soal selidik diedarkan kepada guru pemulihan tahap 1 di sekolah rendah. Yang ketiga, kaedah pengedaran. Soal selidik diedarkan secara dalam talian menggunakan Google Form. Yang keempat, penerangan kepada responden. Pengkaji memberikan penerangan ringkas berkaitan tujuan kajian dan cara menjawab skala soal selidik bagi mengelakkan kekeliruan. Yang kelima ialah tempoh menjawab. Responden mengambil masa sekitar 5 hingga 10 minit untuk melengkapkan soal selidik. Dan akhir sekali ialah pengurusan dan analisis data. Data yang dikumpulkan dan disematkan bagi memastikan kelengkapan item sebelum direkod dan dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif. Selain itu, saya akan meneruskan kepada 5.3 iaitu tata cara analisis data. Tata cara analisis data yang diperolehi daripada kajian ini menggunakan dua pendekatan utama iaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk skala pertama, tahap persetujuan iaitu sangat tidak setuju, julat skor 1.00 hingga 1.49. Bagi skala 2, tahap persetujuan tidak setuju, julat skor iaitu 1.5 hingga 2.49. Untuk skala ketiga, tahap persetujuan sangat setuju, julat skor 2.50 hingga 3.49. Dan akhir sekali skala keempat, tahap persetujuan sangat setuju, julat skor 3.50 hingga 4.00. Memberi ruang kepada guru pemulihan untuk berkongsi cabaran, pandangan dan pengalaman yang beliau hadapi sepanjang menguruskan murid pemulihan khas. Selain itu, guru juga berkongsi tentang tahap kebolehan membaca murid pemulihan masih lemah, tidak lupa juga keberkesanan kaedah suku kata. Dan akhir sekali ialah 4.5 iaitu dapatan tinjauan awal. Skor minimum keseluruhan berada pada tahap tinggi iaitu minimum 3.35, menunjukkan keperluan terhadap penambahbaikan PDP membaca. Selain itu, guru pemulihan mempunyai pengalaman dan pengetahuan asas yang baik dalam pengajaran membaca. Kaedah digunakan masih sama berasaskan pendekatan tradisional, terutamanya kaedah suku kata dan pandang sebut. Dan cabaran utama pengajaran membaca ialah fokus murid yang rendah, kekangan masa dan kekurangan bahan bantu mengajar. Untuk dapatan temu bual pula, tahap kebolehan membaca murid masih lemah, khususnya dalam menggabungkan suku kata menjadi perkataan. Yang kedua, murid mudah lupa dan memerlukan pengukuhan serta bimbingan berterusan. Murid memerlukan aktiviti pembelajaran yang lebih aktif seperti visual dan interaktif. Dan yang ketiga, penggunaan kad suku kata dan bahan bergambar dapat meningkatkan minat dan fokus dan sebutan murid. Secara keseluruhannya, dapatan tinjauan awal menunjukkan
Wujud keperluan yang jelas untuk memperkenalkan kaedah jom suku sebagai satu intervensi PDP membaca yang lebih menyeronokkan dan sesuai dengan keperluan murid pemulihan tahap 1 di Sekolah Kebangsaan Gondermin. Terima kasih. Saya Siti Mariah binti Rudin akan membentangkan 6.0 iaitu intervensi yang dicadangkan. Yang pertama, nama intervensi iaitu jom suku merupakan satu teknik pembelajaran membaca berasaskan suku kata berperingkat yang mana merangkumi pecahan suku kata, penggabungan suku kata, pembentukan suku kata dan bacaan ayat ringkas. Pemilihan nama jom suku ini adalah bertujuan menarik minat murid untuk mengajak membaca dengan cara yang santai dan tidak menekan. Objektif utama intervensi adalah untuk membantu murid dalam menguasai suku kata terbuka terlebih dahulu. Yang kedua, teori intervensi iaitu teori behaviorisme. Ianya menekankan bahawa pembelajaran berlaku melalui hubungan antara rangsangan dan tindak balas serta disokong oleh peneguhan positif bagi mengukuhkan tingkah laku baru. Konsep behaviorisme menegaskan bahawa pembelajaran dapat dibentuk melalui proses pengukuhan dan pengulangan. Dalam konteks pembelajaran membaca, rangsangan seperti kad suku kata, bunyi fonik, kad bergambar yang menjadi pemangkin kepada respon murid. Teori ini juga menekankan tentang pembentukan tingkah laku secara berperingkat. Terdapat dua ciri teori ini yang diaplikasikan dalam pelaksanaan intervensi ialah penggunaan latihan berulang dalam pembelajaran membaca dan penggunaan peneguhan positif bagi meneguhkan tingkah laku membaca dengan betul. Dan akhir sekali adalah siri aktiviti intervensi kaedah jom suku. Langkah pertama, pengenalan bunyi huruf dan suku kata asas yang bertujuan memantapkan kemahiran diskriminasi bunyi yang merupakan asas penting bagi membentuk suku kata. Langkah kedua, kemahiran menggabungkan suku kata atau blending. Murid dilatih membentuk perkataan daripada dua suku kata, contohnya ba tambah ta, bata atau sa tambah yu, sayu. Langkah ketiga, penggayaan membaca melalui perkataan dalam konteks ayat mudah, iaitu murid membina kamus mini jom suku, buku kecil yang mengandungi suku kata, perkataan dan gambar yang berkaitan. Langkah empat, membaca penuh penggunaan kod ayat jom suku yang mana kad ini mengandungi ayat mudah seperti Ali suka bola atau Ibu beli bata yang menggunakan perkataan yang telah dipelajari dalam langkah-langkah sebelumnya. Langkah terakhir iaitu langkah 5, penilaian dan refleksi bacaan yang merupakan guru menjalankan sesi bacaan individu bagi menilai kelancaran murid membaca perkataan dan ayat. Terima kasih sahabat saya Maria. Seterusnya saya, Sharifah Nur Adlina Hanis binti Jaafar, akan meneruskan pembentangan 7.0 cadangan penilaian. Bagi memastikan penilaian dijalankan secara menyeluruh dan objektif, beberapa instrumen berikut akan digunakan. Yang pertama, ujian membaca pra dan pasca intervensi. Ini bagi menilai kebolehan murid membaca 10 perkataan suku kata terbuka dengan tepat bagi memenuhi objektif pertama. Kuis memadankan gambar dan perkataan yang akan dijalankan secara individu dan berpasangan dan akan digunakan untuk menilai objektif kedua, iaitu memadankan sekurang-kurangnya 8 daripada 10 gambar dengan perkataan yang betul. Yang ketiga, lembaran kerja pembinaan perkataan. Ia akan digunakan untuk menilai objektif ketiga, iaitu keupayaan murid membina perkataan baharu menggunakan suku kata melalui kaedah jom suku secara kendiri. Dan yang terakhir, ujian penyusunan perkataan menjadi ayat. Instrumen ini menilai objektif keempat, iaitu kemampuan murid membaca perkataan yang dibina dan menyusunnya menjadi sebuah ayat gramatis dalam bahasa Malaysia.
Bagi bahagian kriteria penilaian, penilaian murid dibuat berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, kemampuan membaca perkataan. Murid mencapai tahap minimum jika berjaya membaca 10 perkataan suku kata terbuka dengan betul menggunakan jom suku. Yang kedua, kemampuan memadankan gambar dan perkataan. Murid mencapai tahap memuaskan apabila dapat memadankan sekurang-kurangnya 8 daripada 10 pasangan gambar dengan perkataan tepat. Yang ketiga, kemampuan membina perkataan baharu. Murid dapat membina perkataan baharu menggunakan suku kata yang diberikan secara kendiri. Dan yang terakhir, kemampuan membentuk dan memahami ayat. Murid dapat membaca dan menyusun perkataan yang dibina menjadi sebuah ayat lengkap. Ayat lengkap akan memberi gambaran bahawa murid memahami ayat yang dibentuk. Setelah kita ketahui instrumen dan kriteria penilaian, kita akan teruskan dengan analisis data. Yang pertama, kita akan melakukan perbandingan pra dan pasca intervensi. Keputusan ujian membaca, kuis pemadanan serta aktiviti pembinaan dan penyusunan perkataan sebelum dan selepas intervensi dibandingkan untuk mengenal pasti peningkatan prestasi murid. Yang kedua, pencapaian mengikut objektif khusus. Yang pertama, adakah 10 orang murid dapat membaca 10 perkataan suku kata terbuka? Soalan kedua, adakah murid dapat memadankan sekurang-kurangnya 8 daripada 10 gambar dengan betul? Soalan ketiga, adakah murid berjaya membina perkataan baharu secara kendiri? Dan soalan keempat, adakah murid dapat menyusun perkataan menjadi ayat lengkap? Seterusnya, analisis data akan dilakukan berdasarkan pengelasan tahap kemahiran. Murid akan dikategorikan kepada tahap rendah, sederhana atau tinggi bergantung pada prestasi mereka dalam keempat-empat jenis penilaian. Dan yang terakhir sekali, kita akan lihat kepada trend peningkatan kemahiran. Data akan dianalisis untuk mengenal pasti corak peningkatan berdasarkan kehadiran, motivasi murid dan kesesuaian penggunaan kaedah jom suku. Seterusnya, pembentukan cadangan penilaian ini bagi menilai keberkesanan pelaksanaan intervensi kaedah jom suku dalam membantu murid pemulihan tahun 1, 2 dan 3 dalam menguasai kemahiran membaca suku kata terbuka, memadankan perkataan, membina perkataan baharu serta membentuk ayat ringkas. Penilaian dijalankan secara sistematik untuk melihat sejauh mana objektif khusus intervensi ini dapat dijalankan. Berikut adalah jadual penilaian kemajuan murid. Di dalam jadual ini, kita akan catatkan merangkumi bilangan perkataan yang dapat dibaca, tahap pemadanan, pembinaan perkataan serta keupayaan menyusun ayat bagi setiap murid. Assalamualaikum, nama saya Nur Hidayah Binti Aris, nombor matrik P156181. Saya akan membentangkan 8.0 iaitu jadual pelaksanaan kajian, iaitu catakan. Kajian tindakan ini dilaksanakan dalam tempoh 12 minggu yang merangkumi fasa perancangan awal, kutipan data awal, penyediaan intervensi, kutipan data akhir serta penulisan dan pelaporan kajian. Perancangan masa disusun bagi memastikan aktiviti kajian dijalankan secara teratur. Berikut adalah jadual pelaksanaan kajian. Seterusnya, saya akan membentangkan anggaran perbelanjaan untuk kajian ini. Peruntukan ini digunakan bagi melaksanakan aktiviti intervensi membaca jom suku yang merangkumi 5 langkah utama. Pengenalan bunyi, gabungan suku kata, pengayaan membaca, bacaan ayat penuh serta penilaian dan refleksi. Bahan-bahan yang dibeli bertujuan menyokong pembelajaran berstruktur dan berperingkat untuk murid pemulihan tahap 1. Berikut adalah anggaran perbelanjaan untuk kajian ini. Anggaran set contoh ini adalah RM205. Sekian daripada kumpulan 7. Terima kasih.